Tuan puan pemilik saham, mana-mana bisnes, berapa persen saham dalam bisnes tuan puan miliki. Daripada situ tuan puan akan dapat income, dividen. Ini tak kerja pun ada duit ni. Daripada sini. Apa lagi? Kalau dealer public gold, dia ada juga bisnes public gold pun boleh jadi harta. Dia akan ada royalty sepanjang hayat. Mati pun selagi bisnes tu masih wujud, masih ada transaksi, akan jadi harta, boleh dapat passive income ni. Macam murid saya ni, Arwah Abdul Rahman ni, meninggal bulan September tahun 2023, tahun lepas. Dia meninggal, mak dia masih mewarisi income, walaupun beliau dah setahun dah meninggal, masih mewarisi income, dan kita tak nampak income dia akan habis. Okay, tuan puan kena belajar lah. Kalau tuan puan dah jadi penyimpan emas, belajar, explore macam mana dengan sambil simpan emas ni, dengan bantu orang lain simpan emas macam kita, boleh belajar, boleh dapat passive income. Okay, ini dibukukan cerita dia ni tuan puan. Ini murid saya, Abdul Rahman ni, budak tahfiz, meninggal umur 25 tahun. Dia bermula pada umur dia 18 tahun. Dia budak hafiz Quran. Okay, dia daripada 18 tahun lagi dia datang kelas, dia belajar, dia pergi training dealer. Lepas tu habis dia belajar, tak sempat hantar resume semua, income dia pun dah besar, tak kerja pun dia ada income besar. Dan dia sakit thalassemia lah. Okay? Dan dia meninggal pada umur 25 tahun.